telah pun sebutkan tadi isu-isu banyak. Isu buli, isu peruntukan, isu kes-kes. Ada jawapan yang sepatutnya jawapan dalam soalan lisan tu kalau sampai nombor 18, saya boleh jawab lah, tapi tak sampai nombor 18 tu. Berhenti setakat hari ini nombor 16 saja. Tentang isu-isu yang berlaku. Saya terima jawapan daripada Jabatan Pendidikan, program-program yang dilaksanakan, pelbagai program-program daripada pihak PDRM, ada PPS yang berkait rapat ataupun berhubung dengan pihak sekolah dan program-program yang lain. Daripada Jabatan Hayat Agama Islam Negeri Kedah juga melaksanakan program termasuk mengeluarkan khutbah khas berkaitan dengan isu-isu pendidikan ini. Banyak. Ya, cuma kalau saya nak baca ni, saya baca pila sikit antara program yang dilaksanakan, khususnya oleh JKM, program advokasi pelindungan kanak-kanak, talian kasih, program remaja unggul aspirasi negara oleh JPN, program kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan Pemadam, program Hemah, Paragon Cinema, Didi Cinema, program advokasi salah laku, buli dan seksual, fokus kepada guru berkaitan langkah pencegahan awal, program Town Hall Discussion PDRM, kontijen Kedah, buli, fokus kepada murid dan guru, kemudian kem kepimpinan, kemudian program advokasi pelindungan kanak-kanak, program hentian keganasan terhadap wanita, dan di peringkat Jabatan Hayat Agama Islam Negeri Kedah juga buat libat urus dengan PDRM dan JKM, program-program yang dilaksanakan di peringkat Matak Mahmud, pemantapan disiplin, peningkatan syakhsiah, bina kepimpinan, ceramah buli, kempen kesedaran, banyak. Kalau saya nak senaraikan, banyak yang telah pun dilaksanakan oleh PDRM, menempatkan pegawai perhubungan sekolah PPS, rondaan oleh anggota, mengadakan mesyuarat pemuafakatan bersama dengan JPN. Banyak agensi-agensi buat program. Tapi bila saya baca jawapan-jawapan yang telah pun diberikan, ada satu, kalau kita boleh lihat balik, masa kita mengaji sekolah dulu, ambil SPM ataupun SRP, PMR, bila sebut kes-kes untuk mengatasi jenayah, untuk mengatasi isu-isu apa, isu sosial, jawapan pertama kita, Muhammad Speaker, jawapan pertama kita, didikan agama. Itu jawapan yang kita berikan dalam kita buat karangan tentang isu-isu jenayah, isu sosial, isu apa pun. Mungkin hari ini bila saya tengok jawapan ni, kita rasa kita perlu kembali balik kepada dulu-dulu program-program yang dilaksanakan di sekolah. Program berbentuk keagamaan ini. Yang berhormat Speaker, kerana agama inilah yang membantu untuk membentuk syahsiah diri, yang membantu untuk melatih menjadi manusia yang tunduk, yang patuh kepada Allah, yang berdisiplin, yang berakhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan Nabi sebut, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Utusan Nabi, kalimah dibawa kalimah tauhid. Program Qiyamul Lail perdana dulu dianjurkan secara besar-besaran. Dan ini kita tak pasti, mungkin dibuat tapi diubah nama. Sedangkan bi'ah salihah, ataupun kita sebut persekitaran yang saleh, persekitaran yang baik, persekitaran yang membantu anak-anak ni, kena ada istilah-istilah agama. Baru dia ingat kepada agama, dia ingat kepada Allah. Qiyamul Lail, kem salat, kem anak saleh, apa-apalah program yang berbentuk membawa anak-anak kita kepada untuk ingat kepada Allah, ingat kepada ajaran Rasulullah, ingat kepada yaumul qiyamah. Ada Nabi sebut kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesanan Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikri
au majalisil ilm atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepada sahabat, apabila kamu melalui suatu tempat yang Nabi sebut tempat itu salah satu taman daripada taman-taman syurga, maka kamu berhenti duduk situ. Sahabat terpegun. Taman syurga yang macam mana Nabi sebut? Atas dunia ketika kami masih hidup, tapi kami boleh lalu taman syurga. Sahabat tanya, wa ma riyadul jannah? Apakah taman syurga tu? Nabi sebut, hilaquz zikri. Halaqah zikir. Ada riwayat yang lain, majalisul ilm. Majlis-majlis ilmu. Inilah taman-taman syurga. Kalau kita mampu mewujudkan sekolah-sekolah kita, institusi-institusi pendidikan kita seperti taman-taman syurga, kerana hakikatnya itulah taman syurga yang Nabi maksud. Ada majlis zikir, ada pengajian ilmu, ada tempat pembinaan akhlak kepada anak-anak.